Program ini untuk makluman kepada semua para pendengar, iaitu kuliah Net Heavy IPIJ, dan tajuk yang akan dibahaskan oleh Ustaz Khairul Nizam sebentar sahaja lagi adalah Women in Islam Special and Different. Dan majlis ini dianjurkan oleh Heavy IPIJ dengan kerjasama tvazhar.com. Sebelum saya menyerahkan kepada Ustaz Khairul Nizam, sudilah saya nak membacakan sedikit butiran Ustaz Khairul Nizam. Nama beliau Khairul Nizam bin Mat Husain, Master tahun 3 Usul Fiqh Universiti Al-Azhar, Mesir. Asal Kuala Lumpur, sudah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata. Merupakan murid kanan ulama Al-Azhar Al-Sharif seperti Syekh Said Shaltut, dan beliau juga mendapat ijazah mengajar di Masjid Al-Azhar Al-Sharif di bawah naungan Mufti Mesir. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, terima kasih saya ucapkan pada pengurusi majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan Hewi Ikatan Persaudaraan Islam Jepun, para pendengar seluruhnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyukuran kita panjatkan kepada Allah di atas limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini dalam membincangkan satu tajuk yang sering dipopularkan oleh para penulis maupun para cendekiawan Islam, bahkan turut juga menjadi satu perbincangan hangat di kalangan golongan-golongan yang bukan beragama Islam di dalam melihat wanita dalam kacamata Islam itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wanita adalah sebuah ataupun seorang manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu tingkatan ataupun satu martabat yang begitu mulia sekali. Kadang-kadang seorang itu dia tidak dapat merasai kemuliaan melainkan setelah dia membandingkan di antara dirinya dan juga orang lain. Saya kira mungkin di kalangan ada orang-orang Islam, di kalangan muslimat, dia tak tahu apa kelebihan dia sebagai seorang muslimah. Mungkin dia akan berfikir sedemikian, rasa macam dia tidak ada sebarang kelebihan mungkin, ataupun dia merasakan bahawa orang lain yang tidak beragama Islam nampaknya lebih mempunyai kelebihan yang lebih tinggi berbanding dengan dirinya yang merupakan seorang muslim. Jelasnya sebenarnya sangkaan-sangkaan seperti ini hanyalah akan menjadi satu sangkaan sekiranya kita tidak membandingkan bagaimana suasana seorang muslimah dan bagaimanakah sikap yang dihadapi ataupun suasana yang melingkungi kehidupan orang-orang perempuan yang bukan beragama Islam. Apatah lagi kalau kita bandingkan di antara zaman sebelum kedatangan Islam dan bagaimana Islam mengangkat martabat wanita tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam sebuah agama yang suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali tidak akan melakukan sebarang kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quranul Karim sebagai contoh, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Demi sesungguhnya, wa ma rabbuk, sama sekali Tuhan kamu tidak akan melakukan kezaliman kepada para hamba. Dan kalau kita lihat, rata-rata mengetahui sangat besar perbezaan di antara kehidupan seorang muslimah di dalam zaman Islam dengan kehidupan seorang wanita di luar kedatangan Islam itu sendiri. Kita dapat bezakan, dan insya-Allah dalam pertemuan hari ini dalam sekitar sejam saya akan cuba merungkaikan 3 tajuk besar di dalam perbincangan kita pada hari ini, iaitu yang pertama, bagaimana bukti Islam ini begitu memandang tinggi kaum wanita.
Dan yang kedua, saya juga akan cuba untuk membincangkan ataupun berkongsi dengan para hadirin berkenaan dengan apakah sebagai contoh tohmahan yang sering dilemparkan kepada Islam dari sisi seorang wanita. Maknanya bagaimana masyarakat bukan Islam, mereka memandang Islam sebuah agama yang jelek, sebuah agama yang rendah, yang tidak bermutu, hanya melihat kepada beberapa aspek yang berkaitan khusus dengan wanita. Dan yang terakhir, saya akan cuba menutup perbincangan kita pada hari ini dengan kita melihat bagaimanakah suasana wanita menurut ideologi selain daripada agama Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita menyelak Al-Quranul Karim dan juga menyelak Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, kita akan mendapati bahawa pelbagai ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang membuktikan betapa Islam adalah agama yang begitu memandang tinggi golongan wanita. Sebagai contohnya, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita semua pernah mendengar bagaimana zaman sebelum kedatangan Islam, khususnya di tanah Arab, bagaimana masyarakat Arab memandang wanita ini sebuah satu komuniti yang seakan-akan dianggap sebagai hamba. Bahkan kalau suami meninggal, mereka boleh pula diwarisi. Wanita dianggap seumpama harta pusaka seorang lelaki, yang bila mati lelaki sebut, harta-hartanya akan dibedak-bedakkan, akan difaraidkan, akan diagih-agihkan kepada ahli keluarga yang hidup, termasuklah isterinya. Dan kita semua memang sangat sedih maklum bagaimana masyarakat Arab satu ketika dahulu, di antara tradisi buruk mereka, mereka menanam hidup anak-anak kecil daripada golongan perempuan. Hatta Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah sendiri, sebelum beliau memeluk agama Islam, dalam keadaan beliau adalah di antara masyarakat Arab yang memiliki kehebatan akal yang tinggi. Orang Arab bukan semuanya power, tapi Sayyidina Umar ni di antara orang yang walaupun ketika tu belum memeluk agama Islam, tapi dianggap sebagai orang yang memiliki idea dan memiliki perwatakan yang dianggap bijak ketika itu. Dan ini terbukti selepas mana Sayyidina Umar bin Khattab memeluk agama Islam, Sayyidina Umar menjadi di antara wira besar dalam agama Islam itu sendiri. Antara orang yang pernah membunuh anak wanita, anak kecil, anak perempuan, mereka adalah di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencela perbuatan masyarakat Arab yang di kalangan mereka ada yang membunuh anak-anak kecil, di kalangan anak-anak gadis, anak-anak perempuan yang masih kecil. Bukanlah semua anak perempuan akan dibunuh. Buktinya kalau semua kena bunuh, memang tak adalah orang perempuan di tanah Arab. Tapi bila ada tu menunjukkan bahawa ia merupakan adat yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat Arab. Yang mengamalkan di antaranya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh pernah menyatakan Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika mana anak-anak kecil yang ditanam hidup-hidup tersebut akan ditanya di akhirat kelak, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar apa mereka dibunuh. Dan di antara bukti bahawa Islam ini memandang tinggi golongan wanita adalah apabila Islam datang sebagai rahmat, Islam datang sebagai agama yang bukan sekadar mengajak masyarakat mengesahkan Allah, tetapi sebalik pada itu, Islam adalah merupakan rahmat kepada seluruh alamin, seluruh alam, termasuklah kepada pembenterasan segala perlakuan dan juga adat-adat jahiliyah yang membawa kepada kezaliman, sebagai contohnya pembunuhan anak-anak kecil. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh berfirman dalam surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu semua membunuh anak kamu kerana kamu takut kepada kefakiran. Orang Arab sebahagiannya mereka membunuh anak-anak kecil kerana apa? Takut bila anak-anak besar nanti akan menyebabkan mereka akan jadi papa kedana kerana terpaksa menanggung anak-anak. Jadi kita bunuh awal-awal. Ada juga di kalangan mereka yang membunuh anak-anak kecil di kalangan wanita kerana supaya anak-anak perempuan ini bila membesar nanti tidak membawa malu kepada keluarga. Jadi bunuh siap-siap. Sebab kalau dah besar, nanti kalau berlaku perang, mereka akan jadi tawanan. Contoh, kalau kalah perang, jadi anak-anak perempuan akan ditawan, dia akan dijadikan sebagai hamba, membawa kepada malu keluarga. Jadi lebih baik kita bunuh awal-awal. Itu beberapa pemikiran dangkal yang ada pada pemikiran masyarakat Arab ketika itu.
Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak tersebut, bukannya kamu yang memberikan rezeki kepada mereka. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anak tersebut, dan kami jugalah yang memberikan rezeki kepada kamu semua. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak kecil itu merupakan satu dosa yang begitu besar. Dan kalau kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis Nabawi sebagai contoh dalam perjanjian Aqabah, selalu orang sebut perjanjian Aqabah kali pertama. Tapi kalau kita lihat apa yang disebut oleh sebahagian para ulama, contohnya yang masyhur di Mesir ini, Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi, yang menyatakan sebenarnya perjanjian Aqabah bukan berlaku sebanyak 2 kali, berlaku sebanyak 3 kali. Kali pertama sekadar jumpa, tidak ada sebarang perjanjian, just minta tahun depan tolong bawa orang. Perjanjian Aqabah kali kedua dengan dihadiri dalam 12 orang di kalangan suku Aus dan juga Khazraj. Perjanjian kali ketiga barulah dalam jumlah yang ramai, dalam 70 lebih, yang mana selepas itu berlakulah peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi dalam perjanjian Aqabah kali kedua, berdasarkan apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi, yang mana dihadiri oleh 12 orang daripada Madinah di kalangan golongan Aus dan juga Khazraj, ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW sebelum sekitar 2 tahun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi SAW ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika itu di antara wasiat ataupun di antara perjanjian yang dibuat di antara mereka dengan Nabi SAW, sebagaimana yang direkodkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari sebagai contoh, Nabi SAW nyatakan kepada mereka, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum. Di antara perjanjian yang disebut oleh Nabi ketika itu, berjanji setialah, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a, berjanji setialah kepadaku wahai orang yang hadir, iaitu 12 orang di kalangan Aus dan juga Khazraj ketika itu, janjilah kepadaku bahawa kamu semua tidak akan mensyirikkan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit, hadis yang masyhur yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Berjanji setialah kepadaku bahawa kamu semua tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kecil kamu. Dan ini sebagai contoh para hadirin, dan apabila Islam datang untuk meninggikan darjat manusia, maka di antara bukti betapa wanita ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila mereka diiktiraf kehidupan mereka, diiktiraf nyawa mereka, sehingga diharamkan untuk dibunuh. Dalam keadaan masyarakat Arab satu ketika dahulu sangat masyhur dengan pembunuhan anak-anak yang masih kecil. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu contoh Islam datang menghalang pembunuhan anak-anak kecil. Dan ini bukti bahawa Islam datang sebagai rahmat, dan Islam datang untuk memartabatkan golongan wanita. Di antaranya lagi adalah bagaimana Islam datang memberikan hak pewarisan harta kepada golongan wanita. Dalam masyarakat Arab satu ketika dahulu, wanita memang sama sekali tidak akan mendapat harta warisan. Bahkan mereka pula yang diwarisi. Mereka dianggap sebagai harta yang akan diwarisi oleh anak pinak si mati. Di dalam Islam, bila datang Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang dengan membawa syariat Islam yang mana membawa kepada pemberian hak warisan harta oleh kaum wanita. Satu ketika dahulu orang perempuan langsung tak erti apakah itu hak pewarisan. Mereka hanya seumpama makhluk Tuhan yang dicipta sebagai khadam kepada golongan lelaki. Datang Islam, Islam angkat martabat wanita dengan memberikan hak pewarisan harta kepada mereka. Ini sangat jelas sebagaimana yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin-nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa." Bagi orang lelaki itu ada bahagian
Maksudnya mereka berhak untuk mendapatkan bahagian harta yang ditinggalkan oleh al-walidani wal aqrabun, oleh mak ayah mereka dan juga orang-orang yang terdekat di kalangan mereka. Kemudian Allah sambung, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi orang wanita juga mereka ada nasib, mereka ada bahagian yang akan mereka perolehi daripada harta yang tinggalkan oleh kedua ayah ibu mereka dan juga sanak saudara mereka. Kalau para hadirin yang dirahmati Allah perasan ya, Allah ulang ayat 2 kali. Allah sebut lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Berlaku pengulangan ayat kepada nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah sebut yang pertama lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Betul Allah sambung walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Saya teringat masa di bangku BA dululah kan, di Tontor dahulu, di satu kawasan jauh daripada Kahirah tapi masih dalam Mesir, masa saya belajar syariah Islamiah dalam usaha untuk mendapatkan BA ketika itu. Di antara subjek yang menjadi subjek utama kami adalah Ayatul Ahkam. Dan ketika itu ada satu buku yang dikarang oleh ulama besar Mesir, Syekh Ali Sais. Dengannya hari ini dah tak jadi muqarrar kepada pelajar-pelajar Al-Azhar, tapi kami sempatlah, saya dan geng-geng lama masa tu kami sempat. Jadi di antara ayat yang diperbincangkan adalah ayat yang kita dengar sebentar tadi, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kata beliau dalam kitab tafsir beliau terhadap ayat-ayat hukum, beliau menyatakan mengapa Allah tidak terus sambung meringkaskan ayat ni. Boleh je tak Allah sebut lirrijali wan nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, senang je, boleh sangat tak? Tapi mengapa Allah ulang sampai 2 kali? Untuk menunjukkan bahawa wanita memang diberikan hak secara khusus oleh Allah di dalam pewarisan harta. Sampai dalam untuk menyatakan perkara tersebut pun Allah tidak redha untuk buat ayat yang ringkas bagi orang lelaki dan orang perempuan hak harta pusaka. Tak sebut lirijali wan nisa'i nasib. Sebaliknya Allah ulang, orang lelaki ada hak, orang perempuan ada hak, untuk menjelaskan kepada masyarakat Muslim ketika itu dan juga kita semua bahawa wanita adalah manusia yang agung yang berhak untuk mendapat harta pewarisan sebagaimana yang diwarisi oleh orang lelaki. Bagaimana orang lelaki juga berhak dapat harta warisan, maka orang perempuan juga berhak untuk mendapat harta warisan. Pun begitu di dalam Islam, pembahagian harta pusaka adalah berdasarkan sistem faraid Islam yang telah ditetapkan. Orang perempuan dapat berapa, orang lelaki dapat berapa, semua itu diperbincangkan di dalam ilmu miras, yang hari ini kalau kita lihat masyarakat Islam kita, baik di Malaysia baik di tempat mana sekalipun, agak terlalu cuai di dalam membahagikan harta pusaka berdasarkan kehendak syarak. Yang berlaku masing-masing ikut akal masing-masing. Ada terus menzalimi, bergaduh anak pinak kerana pembahagian harta pusaka. Kalau masyarakat Minangkabau pula sampai mengagungkan wanita sampai habis orang lelaki selai sepinggang. Saya belah ibu orang Minang. Kalau kami ikut adab betul-betul, naya kami orang lelaki kan. Kalau ikut betul-betul adab orang Minangkabau, naya kita. Selai sepinggang lah kita kan, orang perempuan lah segala-galanya. Jadi Islam ni maha adil, tahu di mana bahagiannya, dan sebab itulah berlaku pewarisan harta kepada wanita pun begitu dengan kadar yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lah wanita hari ini mungkin oleh kerana kita sudah berada dalam nikmat, kita sedar bila keluarga kita tak ada, kita akan dapat harta daripada keluarga yang meninggal sebut, kita rasa macam apa, biasa je, tak nampak pun kelebihan wanita. Tapi kalau kita pandang jauh, melihat kepada suasana yang berlaku sebelum kedatangan Islam dan bagaimana masyarakat dunia, bukan masyarakat Arab saja, memandang wanita tersebut, kita akan nampak subhanallah betapa agungnya Islam di dalam mengangkat martabat seorang wanita. Manusia yang berada dalam nikmat, kadang-kadang dia tak sedar nikmat tersebut. Kita ada mata macam tu tak? Kita tak rasa pun nikmat mata biasa ya. Tapi cuba Tuhan bagi ketumbik sekali, Allah bagi ketumbik mata sekali, masa ketika itu barulah kita sedar betapa bahagianya kita memiliki mata. Jadi manusia yang berada dalam nikmat, kadang-kadang dia tidak melihat nikmat tersebut, dan begitulah kadang-kadang yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kalau satu ketika dahulu masyarakat wanita adalah masyarakat yang langsung tidak berhak memiliki harta. Bukan takat nak dapat harta warisan, harta sendiri pun tak boleh. Tapi bagaimana di dalam surah An-Nisa sebagai contoh, banyaknya surah An-Nisa, nama pun surah An-Nisa. Tengok ya betapa Islam tinggikan darjat wanita. Tak ada lagi surah Ar-Rijal. Surah Ar-Rijal tak ada, surah An-Nisa. Sebab apa? Sebab wanita ini istimewa dalam Islam. Lepas ni kena buat pula muhadarah lelaki dalam Islam buat satu ceramah khusus lelaki dalam Islam. Nanti nampak lelaki ni tertindas dalam Islam. Tidak, tiada yang tertindas. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesungguhnya Tuhan kamu tidak menzalimi hamba-hambanya. Dalam surah An-Nisa sebagai contoh, ketika mana Allah menceritakan hubungan lelaki dan wanita, suami isteri, bila berlaku perkara yang tidak diingini sehingga membawa kepada perceraian, bagaimana Islam menjelaskan kepada golongan lelaki bahawa mahar yang telah diberikan kepada wanita ketika kamu mula kahwin dengan dia tersebut, bila kamu bercerai dengan dia, kamu haram ambil balik duit tersebut. Bagaimana? Cuba kita tengok apa yang disebut dalam Al-Quran Karim. Kita boleh rujuk surah An-Nisa ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Allah SWT berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika mana sekiranya kamu, wahai golongan lelaki, mahu menukar seorang isteri, menukar isteri dengan isteri yang lain. Maksudnya isteri yang ada kamu tak setuju, kamu macam tak boleh nak ngam dengan dia, akhirnya berlaku perceraian, kamu ganti dengan isteri yang baru. Wa ataitum ihdahunna qintara, sedangkan kamu masa mula-mula kahwin dulu, kamu telah memberikan kepada wanita isteri kamu tadi qintara. Siapa yang mendalami bahasa Arab, dia akan memahami maksud qintar adalah harta yang begitu banyak. Sehingga kalau kita tengok ayat ini, ketika mana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, pada zaman pemerintahannya cuba untuk mencadangkan agar mahar wanita ini dikadarkan, jangan ada had yang terlalu tinggi. Maknanya Sayyidina Umar kata kalau boleh takat ni lebih tidak dibenarkan. Dan carangan Sayyidina Umar itu dibantah oleh seorang perempuan. Pada ketika itu, selepas wafatnya Nabi, wafatnya Sayyidina Abu Bakar, pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika Sayyidina Umar nak letakkan had limit mahar, ketika itu yang disebut ataupun yang berlaku dalam sejarah adalah bangkit seorang wanita, lantas dia sebut pada Sayyidina Umar, adakah kamu ingin mengharamkan benda yang halal? Bukankah Allah telah menyatakan wa ataitum ihdahunna qintara, dan ketika mana kamu telah memberikan kepada isteri-isteri kamu harta yang banyak. Mahar kita orang Melayu RM80, RM101. Lepas tu hantaran melampau-lampau. Baik, yang di dalam Islam, hantaran tu sikit pun tak apa. Mahar tu duit yang memang masuk terus ke poket isteri, bukan hangus buat kenduri. Okey? Baik, Allah tak sebut kalimah qintara. Jadi perempuan ni sebut pada Sayyidina Umar, Allah sebut kalimah qintar, maknanya mahar ni boleh bagi sebanyak-banyaknya. Kenapa kamu nak hadkan? Kata Sayyidina Umar, saya silap wanita ni betul. Jadi kita balik kepada isu kita, ketika mana satu ketika dahulu Allah sebut, bila kamu telah memberikan harta yang banyak kepada isteri kamu berupa mahar, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kamu ambil semula harta yang banyak yang telah kamu jadikan sebagai mahar kepada isteri kamu yang kamu ceraikan tersebut. Jangan kamu ambil walau sedikit pun daripada mahar tersebut. Atakhuzunahu buhtanan wa ithman mubina. Allah tanya tempelak kepada golongan lelaki, adakah tergamak kamu ingin mengambil mahar tersebut dalam keadaan benda itu diharamkan kepada kamu dan ia merupakan dosa yang sangat nyata? Wa kaifa ta'khuzunahu, bagaimana kamu tergamak untuk mengambil mahar yang telah diberikan oleh kamu kepada isteri-isteri kamu? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, sedangkan kamu berdua, suami isteri, satu ketika dahulu telah pun mempamerkan apa yang ada pada dirinya kepada pasangannya yang lain. Mai kamu telah hidup suami isteri, kamu dah berkenalan, kamu dah merasai kebahagiaan rumah tangga, cuma takdir lepas tu kamu bercerai.
Adakah tergamak selepas kamu melalui kehidupan keluarga yang begini, tiba-tiba kamu nak ambil semula mahar yang telah diberikan oleh kamu kepada isteri kamu? Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dalam keadaan mereka iaitu golongan wanita telah mengambil daripada kamu perjanjian yang berat, perjanjian yang begitu dahsyat, perjanjian yang begitu kita apa cakap Melayu Ghaliz ni benda yang keras, benda yang maknanya benda yang membebankan mungkin. Maknanya Allah Ta'ala kata, bukankah wanita itu telah mengambil satu perjanjian daripada kamu, iaitu ketika kamu akad nikah sebut, yang mana dengan perjanjian sebut kehormatannya dapat dilihat oleh kamu dan kamu dapat bersama dengan mereka. Jadi dalam ayat ini, kalau kita sedar, Allah Ta'ala telah memberikan hak harta kepada wanita. Tapi dalam satu contoh, iaitu dari sudut harta, dari sudut mahar seorang isteri. Betul cuba tengok harta orang lelaki. Kita contoh, kalau kita orang lelaki, saya tak tahu yang dengar ni semua orang lelaki atau ada orang perempuan. Kata semua perempuan, cuma yang di Mesir je lelaki. Itu kelebihan kami lah. Orang di Mesir semuanya lelaki. Yang dengar sekarang lah. Tak tahulah kalau yang di Jepun pun ada juga yang lelaki yang dengar. Baik. Orang lelaki, dia kahwin, duit dia ada hak kepada isteri. Dia kahwin, dia ada banyak duit, dia tak boleh makan seorang-seorang. Dia nak beli sushi, dia kena beli untuk dia kepada isteri dia. Betul kan sushi kan? Dia nak beli nasi lemak, dia tak boleh makan seorang-seorang, isteri dia terbaring kat rumah kelaparan, tak boleh. Harta orang lelaki ada untuk isteri, ada untuk anak-anak. Harta orang perempuan, kita kahwin dengan isteri, boleh tak? Minta sikit yang dia kata apa? Duit abang, duit saya. Duit saya, duit saya. Itu konsep dia dalam Islam tak? Maknanya duit wanita tidak boleh diambil oleh seorang suami. Tapi duit suami ada bahagian yang kena diberikan kepada golongan wanita. Sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap itu maknanya Islam memberikan hak pewarisan harta dan hak memiliki harta kepada golongan wanita. Jadi ini sebagai contoh saya membawakan hanya beberapa contoh kecil bagaimana Islam mengangkat darjat golongan wanita. Sebagai contoh yang jelaslah antaranya lagi di dalam surah An-Nisa juga, saya banyak ambil dari surah An-Nisa ayat yang ke-22. Lepas ni kita boleh buat satu majlis pembacaan dan kajian terhadap surah An-Nisa. Memang banyak ayat-ayat yang khusus kepada golongan wanita, yang mengangkat golongan wanita, yang menjaga kehormatan wanita dan meminta wanita juga untuk menjaga kehormatan dirinya. Sebagai contoh dalam surah An-Nisa ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mengahwini, wahai golongan lelaki, janganlah kamu mengahwini apa wanita yang telah dikahwini oleh ayah-ayah kamu daripada golongan wanita. Maksud dia, kalau kamu ada ayah, lepas tu ayah kamu pergi kahwin dengan perempuan lain, memang kamu ada ayah lah kan, kita ada ayah kita pergi kahwin dengan mana-mana wanita, so dia jadi mak tiri kita. Baik, bila ayah kita meninggal, boleh tak? Cantik pula mak tiri ni. Apa kata kalau kita daripada jadi mak tiri, kita jadi suami isteri tiri, contoh kan? Maksud suami isteri merangkap mak tiri. Boleh tak boleh? Haram. Sebab apa? Untuk menjaga kehormatan wanita. Wanita bukan seumpama harta yang boleh diwarisi. Sehingga dalam isu perkahwinan pun tidak dibenarkan sama sekali. Sebagai seorang anak, tak baik seorang anak lelaki tiba-tiba tergamak untuk kahwin dengan isteri kepada ayah dia. Sebab apa? Untuk pertamanya sebagai menghormati ayah, yang kedua untuk menjaga air muka ibu tiri tadi. Itu ibu tiri dia. Maknanya sampai ke tahap itu Islam menjaga. Tidak boleh Allah sebut wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Tidak boleh kamu wahai orang lelaki mengahwini perempuan yang dikahwini oleh ayah-ayah kamu melainkan apa yang telah lepas. Masyarakat Arab jahiliah satu ketika dahulu, dia gasak je isteri ayah dia, bila ayah dia tak ada pun dia kahwin. Jadi Allah Ta'ala kata apa yang dah lepas tu lepas. Tapi start berturun ayat ni sampai ke hari kiamat, tiada harapan lagi untuk kita berkahwin dengan
ibu tiri kita. Banyak lagi orang perempuan kahwin dengan orang lain kan, contoh. Nak cerita bahawa sampai ke tahap itu Islam jaga kehormatan wanita supaya dia tidak dijadikan sebagai alat pemuat nafsu. Ayah dia dapat, anak pun dapat. Sampai ke tahap tu kalau kita lihat bagaimana Islam menjaga dan meninggikan darjat golongan wanita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat daripada sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, dari bicara mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan banyak menjumpai kita akan banyak menjumpai hadis Nabi, ucapan Nabi yang menunjukkan betapa baginda sebagai utusan Allah membawa satu mesej kepada umat bahawa Islam begitu meletakkan darjat yang tinggi kepada golongan wanita. Saya bawa sebagai contoh satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ardah dalam sahih Imam Bukhari. Sebagai contoh satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Hurairah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahabati. Satu orang lelaki kata Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ni orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Digelar dengan gelaran Abu Hurairah kerana Nabi terpegun, Nabi terkasima, Nabi merasa takjub dengan sikap Sayyidina Abu Hurairah yang begitu menyayangi seekor kucing sehingga diletakkan di dalam lengan jubahnya. Orang Arab dulu lengan jubahnya besar. Lengan jubah saya kecil aja. Bukan dekat kucing, tikus pun takut tak boleh masuk lagi. Dia orang Arab dulu luas dia punya jubah. Dia punya lengan jubah dia luas. Jadi seekor kucing pun boleh masuk. Sayyidina Abu Hurairah main dengan kucing, ambil kucing letak dalam lengan jubah Sayyidina Abu Hurairah. Tindakan ini menyebabkan Rasulullah terpegun dengan tindakan baik Sayyidina Abu Hurairah. Lantas Sayyidina Abu Hurairah hari itu sehinggalah sampai ke hari ini digelar dengan gelaran Abu Hurairah. Nabi menggelarkan Sayyidina Abu Hurairah dengan gelaran Abu Hurairah, bapa kucing. Nama betul Sayyidina Abu Hurairah kalau ikut pandangan yang kuatnya adalah Sayyidina Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Tapi sampai kita pun dah tak famous nama sebut. Yang kita famous ni Abu Hurairah. Beliau seorang yang hidup tidak beruang. Dan pada zaman Nabi, beliau adalah di antara ahlu suffah, antara orang miskin yang tinggal di dalam masjid Nabi SAW. Apa yang Nabi makan, itulah yang mereka makan. Dan Sayyidina Abu Hurairah, walaupun agak lambat meluk agama Islam, iaitu selepas perang Khaybar, Sayyidina Abu Hurairah meluk agama Islam agak lewat. Tapi oleh kerana beliau banyak bersama dengan Rasulullah dan hasil keberkatan doa Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah, sehingga menyebabkan Sayyidina Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak menghafaz dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tengok satu YouTube, satu rakaman YouTube, ada seorang Melayu tu, dia terkesan dengan Syiah. Dia faham Abu Hurairah, gelaran Abu Hurairah tu tanda Nabi memandang lekeh kepada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr. Seakan-akan Sayyidina Rasulullah kata, apa ni, dengan kucing? Dah lah, awak bapak kucing lah. Dia faham gitu pula. Sedangkan kita sebagai Ahlussunnah memahami bahawa bagaimana Rasulullah memandang takjub, memandang begitu mulia tindakan Sayyidina Abu Hurairah, sehingga dikekalkan gelaran sebut Abu Hurairah, bapa seekor kucing yang manja. Macam itulah lebih kurang terjemahnya kepada kalimah Abu Hurairah. Dia faham pula Nabi memandang lekeh kepada Sayyidina Abu Hurairah. Sedangkan Nabi pernah menyatakan, wa fi kulli qalbin ratbin sadaqah. Pada setiap hati yang basah itu ada sedekah. Kalau kita berbuat baik kepada makhluk Allah, baik kucing, walaupun dia bukan manusia, tapi padanya ada hati, padanya ada jantung yang basah, dia makhluk yang hidup, maka Nabi kata berbuat baik kepada makhluk Allah yang memiliki hati yang basah itu adalah sedekah. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah bukan benda yang jelek, bahkan ia adalah di antara benda-benda baik yang diperlihatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah. Baik, oleh kerana itu, satu hari Sayyidina Abu Hurairah cerita kepada kita, ja'a rajulun ila Rasulillah, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas lelaki ni tanya kepada Nabi, man ahaqqu bi husni sahabati? Siapa orang yang paling patut untuk saya buat baik kepada dia? Apa jawab Nabi? Qala ummuk, ibu kamu, itu yang paling kamu kena buat baik. Kemudian lelaki ni tanya, summa man, siapa pula lepas ibu saya? Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, ummuk,
ibu kamu. Dia tanya lagi, summa man? Okey, lepas ibu siapa pula? Kata Rasulullah, ummuk, ibu kamu. Dia tanya kali keempat, summa man? Lepas tu Rasulullah kata, summa abu, barulah ayah kamu pula. Selepas dia tanya 4 kali, 3 kali dia tanya, Nabi kata, ibu kamu. Siapa ya Rasulullah? Ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah? Dia kata, barulah bapa kamu, kata Nabi SAW. Jadi bukankah ini menunjukkan betapa Islam mengangkat darjat seorang ibu? Dan ibu adalah seorang wanita. Maknanya sampai, kalau saya orang lelaki, bila baca hadis ni macam jealous juga kan. Kita orang lelaki pun banyak juga kerjanya, menjaga, cari duit, pening kepala juga. Cari duit tu nak membesarkan anak-anak dan juga membesarkan isteri. Di samping kita nak besarkan diri kita sendiri. Ya? Tapi dalam hadis ni Nabi kata, ummuk. Siapa lagi? Yang kedua, ummuk. Siapa lagi yang ketiga? Ummuk. 3 kali pengiktirafan Nabi khusus kepada golongan wanita. Mereka kalau kebaikan tu ada 4, 3 kena bagi ke ibu, 1 kena ke ayah. Sedih juga tu. Tapi kalau kita mikir-mikir, kalaulah dibagi oleh Allah Ta'ala, kita boleh buat perbincangan. Tahun ni siapa nak mengandung? Saya sebagai suami memang tak akan memilih untuk mengandung. Awaklah, saya tak jadi kot. Kalau orang lelaki boleh mengandung, saya rasa tak ada siapa pun orang lelaki nak mengandung. Nampak tak betapa orang perempuan ni sanggup untuk menghadapi kesukaran demi kesukaran, keletihan demi keletihan. Maka layak dan patutlah untuk golongan wanita, golongan ibu disanjung oleh Allah kerana kesungguhan mereka di dalam merasai keperitan, memelihara, mengandung, membesarkan anak-anak. Beza dengan ayah. Ayah kalau malam-malam anak menangis, dia sabar lebih. Orang perempuan dia tak sabar tak? Nangislah anak tu tengah malam, ayah kata biasa. Dia nangis tapi dia zikir sebenarnya. Dia akan terus tidur sampai ke pagi. Itu ayah, tu kelebihan ayah. Ibu tak, dia akan bangkit sebab dia tak sabar. Dia tak sabar, dia terpaksa bangkit, dia akan tepuk anak. Ayah dia biasalah, baby nangis, benda tu nature, benda biasa. Okey, itu kelebihan ayah lah yang tak disebut dalam hadis. Okay. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu hadis yang pertama. Ada hadis yang seterusnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana turut dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadis beliau yang bernama Al-Adab Al-Mufrad. Imam Bukhari dia ada banyak kitab, yang famousnya kita kata Sahih Imam Bukhari. Antara kitab hadis beliau juga namanya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin tudriku lahu ibnatan fayuhsinu ilaihima ma sahibatah au sahibahuma illa adkhalatahul jannah. Subhanallah. Kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang lelaki pun yang mana dia mempunyai 2 orang anak perempuan. Nabi sebut ibnatan. Ma min rajulin tudriku lahu ibnatan. Tiadalah seorang lelaki pun, kata Nabi, yang mana dia memiliki 2 orang anak perempuan. Saya nak perempuan, saya bawa seorang, Fatimah An-Nabawiyah. Kawan-kawan yang di depan hanya memiliki anak tekak, belum ada anak lagi. Okey, ma min rajulin tudriku lahu ibnatan fayuhsinu ilaihima